Untuk customer Yamaha FJR 1300cc, macam ni cara untuk leveling lampu headlamp. Untuk FJR 1300 kita letakkan dekat sini. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, dekat depan saya ni ada Yamaha FJR 1300. Okey, so customer ni dia daripada Seri Petaling. Okey, so kalau ikutkan cerita dia ni ulang alik ke Pantai Timur lah. Betul bang? Grig. Belah sana Grig. Okey, so dia kerja kat sana. So dia ulang alik ke sini setiap minggu. Jadi dia punya masalah pertama adalah headlamp dia ni, dia dah cuba adjust tapi tak boleh. Tapi untuk Yamaha FJR ni, dia punya adjust tu lain tau. Dia bukan macam yang biasa kita pakai spanner ke apa tau. Okey, dia ada dia punya ni controller dekat sini. Okey, tapi dia punya masalah adalah dia pakai kabel. Lepas tu bila kita tak guna, dia ada satu masalah, dia akan macam karat tau. Okey, dia akan keras. Lepas tu dekat kawasan tu dia tak letak minyak. So itu yang jadi keras. And then dia punya position tak jadi tak cantik. Okey, kita nak buat tu payah. Okey. So itu akibat dia keras lah. Padahal benda tu senang. Tadi saya dah adjust, tapi sebabkan bila kita nak adjust, kita kena hidupkan motor. Jadi kipas dia hidup, panas dia teruk sangat. So kita stop kejap. Selepas tu customer ni datang untuk pemasangan navigator Grab Rider. Okey. So saya bukan nak recommend Grab Rider punya brand. Okey. So kebanyakan yang datang kat saya pasang brand ni lah. Okey. Tak kisahlah motor besar pakai benda murah ke apa, bukan. Bukan tu dia punya persoalan dia. Okey. Tengok apa kegunaan dia. Okey. So kalau kata nak pakai Alien Rider boleh, nak pakai Cinggi boleh, tak ada masalah. Tapi kalau orang-orang yang nak pakai Cinggi Alien Rider ni, dia mementingkan software. Okey. Dia macam handphone tau. Benda ni macam handphone. Okey, kalau anda beli yang 1,500, dia mid range. Kalau anda beli yang 3,000 ke atas, dia flagship. Okey, flagship ni dia bermaksud dia punya software, dia tak sangkut, dia tak ada masalah. InsyaAllah. Kalau yang macam Alien Rider Cinggi tu kan, itu jenis flagship lah. So benda ni yang murah ni, dia kategori mid range lah. Jadi dia tak boleh banyak fungsi dia nak guna. Okey, so tapi dia tak ada masalah, jangan risau. Setakat nak pakai untuk tengok map, jangan risau, tak ada masalah. Okey, dia mungkin dia ada hang sikit lah, tu kebiasaannya lah. Okey, so jadi kita tengok selepas siap pemasangan Grab Rider ni dekat FJR 1300 Yamaha ni. Okey. Dan kita tengok sekali dia punya headlamp. Cun ke tak cun, customer ni dah okey ke belum? Okey, so alhamdulillah kita dah pun siap pasang navigator dan adjust lampu headlamp untuk FJR 1300 Yamaha ni. Okey, so yang mana geng-geng FJR, okey, saya ajar pusing ke kiri. Okey, sekejap Okey, pusing ke kiri, pusing ke sini, ke bawah ni kan. Okey, pusing ke sini untuk ke bawahkan lampu ni. Kalau pusing ke sana untuk naikkan lampu ni. Okey, so saya tunjukkan lampu dulu. Jadi kita tengok navigator. Nak adjust dia pun susah juga. Pertama, lepas kita adjust, kita kena bawa tau. Bukan kita berpandukan dinding saja. Okey, dinding ni untuk leveling last sekali. So nampak leveling dia dah cantik dah. Okey, so dia tengah ni. Okey, nampak leveling dia dah cantik. So sebab customer ni dia mengadu, bila dia lalu je kan, orang set beam sebab lampu dia tinggi. So saya adjustkan dia dan saya off. Okey, so nampak leveling dah cantik. So bila customer ni bawa saja motor dia daripada berhadapan macam ni, customer orang selalu high beam dia sebab lampu dia tinggi. Lampu bawah dia tu tinggi. So pertama, bila lepas kita adjust, kita kena test pergi keluar. Okey, lepas tu dinding adalah last sekali. Kita nak tengok yang mana yang tak sama. Sebab ini kalau kita tutup sebelah dengan kiri kanan, kita tutup kiri kita tengok lampu depan, kita tengok kanan kita tengok depan, tengok leveling ni sama tak? Selepas tu baru cun. Okey. Sebab tadi lepas test, customer cakap lampu dia tiba-tiba jadi pecah. So saya bila saya tutup sebelah, kita tengok rupanya lampu belah kiri dia ni ke atas lagi. Tak sama. Okey. So kita pergi ke navigator. Okey, untuk FJR 1300 kita letakkan dekat sini. Nampak cun-cun je tak ada ganggu apa-apa pun. So memang cantik kat sini untuk FJR. So meter pun nampak bila kita bawa dalam keadaan menunduk macam ni atau tegak macam ni, boleh nampak minyak dan kilometer yang kita bawa ni.
Okay, so yang ini macam tegang sangat. Dia boleh adjust juga. Ini kalau atas jalan malam mau silau ni. Okay, so ini malap. Jadi kita tengok balik map tadi. So map pun nampak gelap. Okay, so kita boleh ride dengan selesa. Okay, untuk customer Yamaha FJR 1300cc, macam ni cara untuk leveling lampu headlamp. So kalau kata ke atas sangat, boleh adjust macam ni. Okay, so itu saja customer saya daripada Petaling datang ke tempat saya Kampung Melayu Subang ni untuk buat pemasangan navigator dan adjust lampu depan dia. Okay, so itu saja. Jadi kepada anda di luar sana yang berminat nak pasang apa-apa aksesori berkaitan elektrikal, boleh terus kontak saya dekat nombor itu tadi. Okay, ciao.